pertama sekali, kajian daripada Regus, penyedia tempat kerja secara global, menunjukkan bahawa 70% pekerja dekat Malaysia ni, 70%, mendapat penyakit puncanya daripada tempat kerja. Apa dua? Tuan-tuan, QPAX tunjukkan satu kajian bahawa 20,000 penjawat awam bersara awal hanya sebabkan satu je reason, iaitu tekanan, stres. Aku berhenti kerja. Ni penjawat awam, tuan-tuan. Ketiga, ada satu kajian daripada Randstad mendapati bahawa 50% pekerja dekat Malaysia ni sanggup berhenti kerja. 50% ni, tuan-tuan, maknanya besar ni. Sanggup berhenti kerja hanya sebab dah tak happy lah kerja. Sebab mungkin dia dalam department yang toksik, mungkin dia ada bos yang selalu tekan-tekan dia, mungkin dia ada kawan-kawan dia yang jenis tak belanja dia setiap minggu hari Jumaat, mungkin sebabkan workload dia yang tinggi, mungkin satu had kena kacau dengan HOD sebabkan kerja-kerja yang masih lagi tertangguh, macam-macam reason. So bila dia rasa dia dah tak happy dan dia berhenti, dan dalam data ni menunjukkan majoriti yang menyumbang pada 50% ni adalah Gen Z.